Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada 8 hari bulan 7 2026, kami Yayasan Adi Azhar berada di Masjid Rahmaniah Kampung Cepur, Tanggung Perak. Kita di sini menghantar sebanyak 10 set kelengkapan jenazah hasil infak tuan-tuan dan puan-puan di luar sana melalui Yayasan Adi Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Besar Fuzali bin Encik Harun selaku pengerusi Masjid Rahmaniah Kampung Cepur mengucapkan jutaan terima kasih pada semua pengipar set pengurusan jenazah yang lengkap dan juga tidak ketinggalan kepada Yayasan Adi Azhar yang membantu ataupun memberi kerjasama dan juga kami sebagai penerima. Syukur Alhamdulillah dan jutaan terima kasih sekali lagi dan mendoakan kedua-dua pihak yang menimpa. Semoga Allah permudahkan segala urusan, memurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan dapat meneruskan amal-amal kebajikan kepada yang lebih memerlukan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penginfak dan kami doakan semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.